Pusat. Kejadian buli membabitkan sekumpulan pelajar perempuan ditendang dan dipukul rakan sekolah dalam 14,000 kes buli secara purata dilaporkan berlaku di sekolah. Mangsa buli di sekolah merupakan satu isu yang serius yang mengandung kesan dari segi mental, fizikal dan juga emosi. Mangsa buli sekarang terasa takut dan merasa terasing dengan masyarakat yang lain. Untuk memahami isu ini, kita dapat melihatnya dari dua sudut ilmu iaitu etimologi dan juga epistemologi. Dari segi etimologi, perkataan buli berasal dari bahasa Belanda iaitu boel yang bermaksud penindas. Dari segi epistemologi yang bermaksud tingkah laku yang agresif yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja yang menyebabkan kepada kesakitan dari segi fizikal dan juga emosi. Jadi, apa pandangan Barat tentang isu buli? Isu buli merupakan isu moral kerana menyakiti orang lain dan membawa kesan yang serius seperti trauma dan kemurungan. Menurut Aristotle pula, buli bercanggah dengan akhlak baik kerana manusia yang baik mempunyai nilai empati, kasih sayang dan menghormati. Tetapi buli menunjukkan akhlak buruk. Seterusnya, dari sudut utilitarianism oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill pula, sesuatu perbuatan dianggap salah jika membawa lebih banyak penderitaan berbanding kebahagiaan. Maka, jelaslah bahawa buli bukan sekadar memberi kesan negatif kepada mangsa tetapi juga membawa kesan negatif kepada orang sekeliling. Menurut Immanuel Kant dan John Rawls pula, buli melanggar prinsip keadilan dan maruah manusia kerana seseorang manusia tidak boleh dijadikan sebagai alat dan tiada siapa sanggup dibuli jika mengetahui dirinya berisiko menjadi mangsa buli. Falsafah Timur, Confucianism. Pengajaran utama Confucius menekankan pengalaman nilai dan sifat moral yang mulia, terutama mengenai peri kemanusiaan. Konsep Ren, peri kemanusiaan, merujuk kepada sikap penyayang terhadap manusia lain atau kemurahan hati. Maksud ini meliputi perasaan simpati dan kasihan terhadap orang yang menderita yang kemudiannya diperkembangkan dalam tabiat kita sehingga membentuk sikap penyayang atau berperi kemanusiaan. Dalam konteks luas, Ren bermaksud kebaikan dan kebaikan itu meliputi sifat-sifat seperti sikap penyayang, sikap altruism, kesediaan membuat kebajikan dan lain-lain. Falsafah Islam menekankan pembentukan dan pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak adalah satu proses atau usaha yang dikaitkan dengan sistem pendidikan sama ada secara formal atau tidak formal untuk menjadikan seseorang itu berakhlak mulia. Pengertian akhlak mulia ini perlu disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh dalam kehidupan. Menurut Al-Ghazali menyatakan bahawa pendidikan akhlak adalah usaha menghilangkan segala kebiasaan akhlak yang tercela sehingga terbiasa dengan akhlak-akhlak yang mulia. Di antara ciri-ciri akhlak mulia ialah manusia itu perlulah mempunyai sifat malu, tidak menyakiti orang, banyak membuat kebaikan dan lain-lain. Buli bukan sekadar gurauan atau tingkah laku dalam kalangan pelajar. Ia adalah salah satu isu moral yang memberi kesan mendalam terhadap individu dan masyarakat. Untuk memahami mengapa buli ditolak, kita perlu melihat dari pelbagai sudut falsafah. Dari perspektif barat, buli dilihat sebagai perbuatan yang tidak bermoral dan tidak beretika. Ahli falsafah seperti Aristotle menegaskan bahawa manusia yang baik ialah mereka yang memiliki empati, hormat dan kasih sayang. Dalam konteks ini, perbuatan buli jelas mencerminkan akhlak buruk. Malah, menurut pandangan utilitarian, sesuatu tindakan dianggap salah apabila ia menyebabkan lebih banyak penderitaan daripada kebahagiaan. Buli bukan sahaja menyakiti mangsa, tetapi turut memberi kesan kepada saksi dan masyarakat secara keseluruhan.
Dalam falsafah timur pula, khususnya Confucianism, nilai ren ataupun nilai penderitaan, peri kemanusiaan menjadi teras utama kehidupan. Nilai ini menuntut manusia untuk bersikap penyayang, bertimbang rasa dan prihatin terhadap penderitaan orang lain. Oleh itu, perbuatan buli sangatlah bertentangan nilai konsep rem kerana telah menafikan sifat kemanusiaan dan menghalang dalam pembentukan tabiat moral yang mulia dalam masyarakat. Berbeza pula dengan falsafah Islam yang menekankan pembentukan akhlak sebagai asas kehidupan. Menurut Al-Imam Al-Ghazali, pembentukan akhlak ataupun pendidikan akhlak adalah melakukan perkara yang baik dan tidak terbiasa dengan perkara yang tabiat tidak moral. Islam menegaskan bahawa menyakiti orang lain sama ada dalam bentuk kata-kata ataupun perbuatan adalah dilarang sama sekali. Akhlak seperti sabar, bersopan santun, menjaga lidah dan berkelakuan baik mencerminkan keimanan seseorang. Sebagai kesimpulan, walaupun pandangan barat menekankan keadilan dan etika, manakala falsafah timur menitik beratkan peri kemanusiaan dan falsafah Islam menekankan hubungan dengan Allah SWT serta pembentukan akhlak yang baik, ketiga-tiga pandangan ini menekankan bahawa buli adalah perbuatan yang dilarang dan tidak baik sama sekali. Dengan mengetahui dan memahami persamaan dan perbezaan ketiga-tiga falsafah ini adalah langkah penting untuk membentuk akhlak masyarakat menjadi lebih bermoral, bertamadun, berperi kemanusiaan dan baik hati. Tahukah anda bahawa isu buli boleh dicegah melalui aktiviti anti-buli yang dirancang secara menyeluruh? Salah satu contoh budi yang berkesan ialah program Kiva yang dilaksanakan di Finland. Program Kiva merupakan program anti-buli berasaskan sekolah secara sistematik melalui aktiviti pembelajaran dalam kelas, perbincangan kes buli serta penglibatan rakan sebaya untuk menyokong mangsa serta mencegah perlakuan buli. Program ini melibatkan semua warga sekolah, bukan hanya pembuli dan mangsa. Adakah pendekatan ini berkesan? Kajian di Finland menunjukkan bahawa pelaksanaan program Kiva yang dilakukan secara konsisten percaya mengurangkan kes buli antara 19 hingga 35%. Persoalannya, sebagai bakal pendidik, adakah pendekatan berasaskan sekolah seperti ini sesuai dilaksanakan dalam konteks pendidikan di negara kita? Terima kasih dan jumpa lagi.